ini kita sedang mencari kereta terbengkalai untuk Sprangki. Hey, tengok dia sedang telefon saya. Kami sudah jumpa kereta terbengkalai itu. Tapi bolehkah kita membaikinya? Patutkah saya bawa balik kereta ini kepada Sprangki atau tidak? Halo penonton yang saya sayangi dan para pelanggan kegemaran saya. Nama saya Slav dan selamat datang ke saluran Slav's Adventures. Dan lihat apa yang sedang berlaku. Si Sprangki, Javin dari Sprangki dalam Candy Box sedang menelpon saya sekarang dalam kehidupan sebenar. Mari kita jawab panggilan ini dan lihat apa yang dia mahukan. Hai Slav. Ya, hai Javin. Saya dengar awak telah membantu Black. Ya, saya telah membantu Black. Anda boleh gunakan pautan ini untuk menonton video saya sebelum ini. Bagaimana saya membantu seorang lagi Sprangki. Itu memang teruk daripada awak, Slav. Kenapa awak buat begitu? Ya, saya minta maaf untuk itu. Tapi saya terpaksa lakukannya. Saya terpaksa cari track pickup dia. Dengan cara itu, sekarang awak kena tolong saya. Ya, tiada masalah. Saya akan tolong awak. Saya boleh cari apa saja yang awak mahu. Awak kena pergi ke kampung terbiar. Kampung terbiar. Dan di sana, awak mesti cari kereta saya. Tiada masalah. Baiklah Javin, saya akan tolong awak. Hantar koordinat kepada saya. Baiklah kawan-kawan, jadi kita ada misi baru. Kita perlu cari sebuah kereta Sprangkis yang ditinggalkan di kampung terbiar ini. Jadi, mari kita pergi. Mari mulakan pengembaraan baru kita. Kita sedang menuju ke arah yang betul. Lihat, ada sebuah kampung dan nampaknya memang terbiar sebab saya tak nampak sesiapa pun. Sebab di sebelah sana kita ada sebuah jambatan. Itu kawasan yang pelik dan seluruh kawasan ini memang nampak terbiar. Jadi kalau kita bergerak ke kanan, saya tengok berdasarkan koordinat, kita kena pergi ke arah itu. Dan kereta yang kita cari mesti ada di sekitar sini. Mungkin kita patut melintasi kawasan ini dan kemudian kita akan nampak kereta yang kita cari. Tapi saya masih tak tahu kereta apa itu. Saya tak tahu di mana ia dan macam mana rupanya. Jadi ini akan jadi satu cabaran untuk saya. Jadi mari kita teruskan untuk lihat kalau ada kereta di sekitar sini. Sebab koordinat bawa saya betul-betul ke sini. Baguslah, tengok, itulah dia. Saya rasa inilah benda yang kita cari. Ya Allah, itu memang gila. Kereta ini nampak terbiar macam seluruh kampung ini. Ya Allah, ini sebuah Audi. Audi yang ditinggalkan, itu memang gila. Ya, memang ia sudah lama. Ia nampak agak lama dan terbiar, tapi tetap juga. Dan ini Audi, saya memang berminat. Jadi kereta itu sudah dijumpai sekarang. Jadi saya rasa kita boleh telefon Javin untuk beritahu dia berita baik ini. Betul? Okey. Javin dari Serungka. Kita telefon dia ya. Hai Javin, hello. Hai Slav, apa khabar? Ya, semuanya baik. Saya jumpa kereta awak. Ini dia. Jadi, macam mana rupanya? Semuanya okey ke? Ya, ia nampak agak terbiar. Ada banyak salji. Tapi saya akan periksa untuk awak, okey? Okey. Tiada masalah. Jadi kawan-kawan, sekarang kita perlu periksa kereta ini untuk faham keadaannya dan apa yang sedang berlaku di sini. Jadi, jom kita pergi. Ya Allah, ya. Ini adalah kereta Jerman sebenar. Sudah berapa lama ia ditinggalkan, saya pun tak pasti. Ya, saya nak buka pintu, tapi ada masalah. Saya tak boleh buat begitu. Ia agak rosak. Lihat, ada beberapa masalah dengan catnya. Ya. Sudah tentu, ia memang sudah digunakan. Tapi tetap juga, saya berminat kalau kita boleh buat kenderaan ini boleh dihidupkan dan dipandu. Jadi pintu ini rosak dan saya rasa ia tertutup. Memang betul. Tapi tengok, ada satu ciri. Anda boleh buat macam ni. Macam tu. Ya, jadi sekarang kita boleh buka pintu. Ya. Itu senang. Tengoklah betapa hebatnya. Dan ini kuncinya. Ya Allah. Kunci. Kunci dengan lambang Audi. Itu memang hebat. Memang terbaik. Itu memang kunci dari kereta itu. Wow. Bahagian dalam nampak elok. Sebenarnya okey saja.
Ya, bahagian dalam memang cantik. Di sini agak gelap sikit tapi saya tetap suka. Memang hebat. Jadi ya, saya rasa sekarang kita kena telefon Javin untuk beritahu dia berita ni. Okey? Ya Javin, hai sekali lagi. Hai, apa khabar? Kereta tu dalam keadaan yang teruk, ada beberapa masalah tapi saya jumpa kuncinya. Itu berita baik. Tapi ia adalah kereta Jerman. Jadi ia memang kereta yang berkualiti tinggi. Saya boleh tengok apa yang saya boleh buat untuk awak. Tolong cuba baiki kereta tu. Saya akan cuba. Saya akan cuba baiki, pulihkan dan pastikan ia boleh berjalan dan dipandu. Tolong buat yang terbaik. Saya berharap pada awak. Tiada masalah Javin. Saya akan lakukan ini. Mari kita mulakan. Mari kita baiki kereta ini. Mari letakkan kunci di sini. Ya, ia muat. Itu bagus. Sudah tentu tiada apa yang berlaku kerana kereta ini telah ditinggalkan. Memang sepatutnya begitu. Tapi sekarang kita boleh buka. Kita boleh buka bonet kereta tapi bukan sekarang. Jadi itu akan jadi satu cabaran. Kita kena buang semua salji ini untuk lihat apa yang ada di dalam, betul? Itu akan ambil masa. Kena buang salji sepenuhnya dari sini untuk lihat apa yang ada dalam enjin. Macam mana saya nak buka? Ada tali dengan pemegang. Saya rasa saya boleh. Saya tahu macam mana kita boleh buka itu. Ya. Ya, ia berjaya. Woo, itu hebat. Kita boleh lihat enjin asal Jerman yang klasik. Ini adalah enjin karburator Jerman lama. Ya. Mari kita periksa sistem bahan api. Sudah tentu kita tiada bateri. Wayar-wayar ini kosong. Tapi saya ada satu lagi dalam beg galas saya. Oh ya kawan-kawan, kalau anda masih menonton video ini, saya harap anda terhibur melihat saya mencari kenderaan terbiar dan menghidupkannya semula. Dan juga kalau anda suka pengembaraan Slav, jangan lupa untuk melanggan dan tekan butang loceng supaya anda dapat semua notifikasi. Ini sangat penting untuk saya. Saya mahu anda lihat semua pengembaraan saya dan itu pasti sangat menyeronokkan. Jadi, tolong langgan. Sekarang kita perlu cari bateri. Kita perlu periksa sama ada minyak. Ada minyak. Saya rasa memang ada banyak minyak sebenarnya, betul? Dan bagaimana pula dengan bahan api? Ya Allah, tengok tu. Ada sedikit bahan api di dalam. Anda boleh nampak itu. Jadi mari kita pasang bateri dan lihat apa yang berlaku. Saya bawa beg galas ini bersama saya. Sebahagian besar isinya ialah bateri saya, betul? Jadi, mari kita pasang. Positif dan itu, wah, anda nampak tak tadi? Ya Allah, itu bunyi yang sangat bagus. Itu bermakna ada elektrik dan itu memang hebat. Mari kita cuba pusingkan enjin. Ya, kita dah ada pencucuhan, saya rasa begitu. Okey. Kita ada berita baik dan berita buruk. Enjin kita tidak tersekat. Berita buruknya, kita perlu membaikinya untuk menghidupkannya. Sudah tentu. Okey, itu lebih sukar daripada yang saya sangka kawan-kawan. Saya rasa kita kena hubungi Javin, si Sprunky biru untuk beritahu dia lebih lanjut tentang itu. Ada apa? Hey, Javin ya. Ada beberapa kesukaran, beberapa masalah dengan enjin dan benda lain dan seluruh kereta ini tersekat. Tapi saya rasa saya boleh buat yang terbaik untuk membaiki kenderaan ini hanya untuk awak. Saya faham. Tapi kalau awak ada apa-apa kesukaran, awak boleh panggil kawan-kawan awak untuk membantu. Itu idea yang bagus. Saya rasa saya akan panggil kawan-kawan saya tidak lama lagi. Ya, sudah tentu. Saya memang perlukan sokongan mereka. Tolong, cepat sikit. Saya betul-betul perlukan kereta saya. Jangan risau, saya akan pulangkan kereta ini kepada awak. Jadi, kita dah ada minyak, kita dah ada elektrik. Kita kena periksa percikan api, sudah tentu. Ini wayar yang sangat penting. Keadaan benda tu memang teruk. Jadi, mungkin kita kena bersihkan benda ini dan semuanya mungkin akan berfungsi. Ya. Lihat, banyak sangat kotoran. Jadi, mari kita cuba sekali lagi. Ya. Kita berjaya. Itu hebat. Ia macam berfungsi. Lihat, enjin lama ini. Ia berfungsi bukan seperti sepatutnya, tapi tak mengapa. Mari kita sambungkan semula wayar ini. Itu hebat. Jadi kita boleh hidupkan enjin ini. Mari kita lihat sama ada kita boleh pandu kenderaan ini. Okey. Wah, bahagian dalamnya sangat selesa.
Saya sangat suka. Lihat, ada kotak gear. Ia ada 4 kelajuan dan gear undur. Jadi, mari kita ke hadapan. Wah, kita sedang bergerak. Baguslah. Jadi kenderaan ini boleh berjalan dan dipandu. Jadi saya rasa kita perlu alihkan semua salji ini. Atau saya tak mahu buat begitu sebab saya tak ada penyodok dengan saya. Saya akan telefon kawan saya dan dia akan bawa kereta lain untuk keluarkan kereta ini dari sini. Okey? Mari kita buat ini. Jadi ini ialah Nissan Pathfinder hitam saya. Kawan saya Anton. Anton bawa kereta untuk selamatkan kenderaan yang ditinggalkan ini. Anton tak boleh cakap Inggeris. Ini masalahnya. Вообще ничего не понимаешь. Тебя Я- дернуть надо, да? Дернуть. Ya. Tidak. Dia tak boleh cakap Inggeris. Tapi saya jumpa dia masa saya cari kenderaan terbiar yang lain. Tapi itu adalah kereta ambulans. Anda boleh gunakan petunjuk ini untuk menonton video-video sebelum ini ketika saya jumpa Anton. Sebenarnya, Anton sedang nazak tapi saya selamatkan dia. Ya, Anton? Ya. Ya. Mungkin dia patut belajar bahasa Inggeris. Bahasa apa yang kamu boleh cakap? Mari bahasa язык ya. Dari sekolah saya ingat bahasa itu. Bahasa Inggeris. Anton, kamu boleh cakap tak? Berhenti. Ini kamu tanya. Berhenti! Apa? Ulang sekali lagi. Aku cabar kau. Aku betul-betul cabar kau. Aku tak faham kau, Anton. Kau tak faham aku. Harus. Harus. Siapa nama awak? Anton. Anton, itu bagus. Kita sedang bercakap. Sekarang kita sedang bercakap. Itu hebat. Jadi kita perlu keluarkan kereta ini. Ini kawan awak kan? Saya rasa mereka sedang buat sesuatu untuk keluarkan kereta daripada keadaan bersalji ini. Saya rasa lain kali saya akan bawa penyodok bersama saya. Itu mungkin lebih mudah. Tapi siapa tahu? Mungkin mereka profesional. Mungkin mereka tahu apa yang mereka buat. Sebenarnya, tengok kawan-kawan, kita tak perasan satu perkara menarik. Bahagian belakang kereta itu cantik. Ya, ruang bagasi yang menarik. Ia sangat luas dan mungkin kita boleh bongkar lebih lanjut dalam video-video kita yang akan datang. Jika anda berminat untuk tahu lebih lanjut tentang kereta ini, jangan segan untuk tulis komen anda. Mungkin kita patut bongkar ruang bagasi kenderaan itu. Jadi, tapi sekarang kita kena keluarkan ia dari salji. Duduk. Uli, pandu. Ya, duduk. Ya, baik. Tiada masalah. Baik. Ia berfungsi. Ia bagus. Ada sesuatu yang tidak kena dengan enjin. Ia hebat. Kita berjaya. Ya, itu bagus. Ia berfungsi dengan baik. Ia memang berfungsi dengan baik. Saya sudah suka kenderaan ini. Itu sangat bagus. Terima kasih, Anton. Terima kasih. Itu hebat. Anton buat semuanya secara percuma. Saya tak tahu kenapa. Sebab saya telah selamatkan nyawanya. Ya, sebab saya telah selamatkan nyawanya. Dia sentiasa membantu saya dengan kereta dan perkara-perkara lain. Ya? Ya. Beritahu saya apa pendapat anda di ruangan komen. Patutkah Anton belajar bahasa Inggeris atau bagaimana? Itu memang hebat. Kami telah mengeluarkan kereta ini dari salji dan sekarang semuanya baik-baik saja. Ia boleh bergerak dan dipandu. Dan sekarang saya rasa saya boleh pandu sendiri. Mari kita telefon Javin sekali lagi untuk beritahu dia berita baik ini, ya? Okey. Hai, Javin, apa khabar? ada apa-apa berita? Saya ada berita baik. Kami dah baiki kereta awak. Kami dah keluarkan dari salji dan sekarang ia boleh jalan dan dipandu. Hebat kan? Bagus tu. Boleh tak awak bawa kereta tu ke pangkalan awak sekarang? Okey. Jadi sekarang saya akan pandu sendiri. Adakah awak setuju dengan itu? Langsung, tiada masalah. Buat saja. Terima kasih. Saya akan bawa kereta awak sendiri ke pangkalan saya dan kemudian kita akan lihat apa yang akan kita lakukan. Okey? Mari kita lakukan. Ya, terima kasih. Anton, kita boleh pandu kereta ini. Jom. Anton, duduk. Ya, duduk. Juru kamera, awak juga boleh duduk. Jom, mari kita uji pandu kenderaan baru ini. Jadi, okey, mari kita mulakan. Ia berfungsi. Baguslah, hebat. Saya suka. Kita sedang bergerak. Ya Allah, ini memang bagus. Dan brek pula.
Ya, brake pun berfungsi. Ini memang gila. Pengelap cermin pun berfungsi. Banyak betul kereta di sini. Agak bahaya juga. Awak suka kereta ini? Bagus. 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 Saya suka kereta ini. Ini memang hebat. Saya sangat suka kereta ini. Ia sudah lama, tapi sangat unik. Bagaimana untuk menjadi? Woohoo! Kereta ini memang laju sebenarnya dan ia mudah untuk dikawal dan lampu pun berfungsi. Itu hebat, saya suka. Dan ia bertenaga. Woohoo! Yeah! Itu hebat. Woohoo! Haha, itu memang hebat. Semuanya berfungsi dengan baik, kawan-kawan. Itu memang hebat. Saya suka kereta ini. Ia sangat laju dan sangat garang. Memang terbaik, kawan-kawan. Tapi saya rasa kita perlu hubungi Sprangki Biru. Beritahu dia semuanya baik-baik saja. Okey? Saya akan hubungi Javin. Saya akan hubungi Javin sekarang. Okey? Ya. Hello Javin, semuanya baik-baik saja. Kami bawa kereta awak dekat dengan pangkalan saya. Apa yang perlu kami buat seterusnya? Biarkan saja seperti itu dan saya akan ambil pada pukul 3 pagi. Okey. Terima kasih. Tiada masalah. Seperti yang awak kata, tiada masalah. Saya akan tinggalkan ia di pangkalan saya. Selamat tinggal. Jadi kawan-kawan, hari ini pada pukul 3 pagi, Javin, si Sprangki Javin akan datang ke pangkalan saya untuk ambil keretanya. Tapi kalau kita boleh dapat 30,000 suka pada video ini, kita boleh tunjukkan kepada anda bagaimana ia akan berlaku. Saya ada banyak kamera CCTV pengawasan di merata-rata tempat. Kalau anda nak tengok macam mana Sprangki bawa kereta dia keluar di pangkalan saya, tulis komen dan tinggalkan suka anda. Sudah tentu, jangan lupa untuk melanggan saluran saya dan tekan butang loceng supaya anda tak terlepas video saya yang akan datang. Jadi itu sahaja. Jadi sekarang kita akan bawa kereta ke pangkalan saya dan itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Slav. Bye. Itu adalah saluran Slav's Adventures.